Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, para pendengar yang budiman, lagi yang dirahmati Allah. Adapun perkalamnya saya pada hari ini adalah semata-mata ingin meluahkan isi hati yang sudah lama terbuku, dah lama terpendam di dalam hati sanubari. Pada hari ini saya memberanikan diri untuk meluahkannya, untuk diumumkan kepada masyarakat ramai. Saya adalah di antara pelopor, pejuang, pembina pertama terutama di Malaysia, umumnya di Nusantara, yang memperjuangkan ilmu ma'rifatullah. Orang yang pertama selepas era zaman-zaman Tok Kenali, selepas era zaman-zaman Dr. Hamka, selepas itu tidak kedengaran lagi ilmu-ilmu makrifat, tidak kedengaran lagi, terkubur, hilang, entah kenapa. Berkemungkinan sebab penjajah tak mau orang-orang berilmu hakikat makrifat kerana orang hakikat makrifat ini orang yang tak boleh ditawan hatinya oleh penjajah. Jadi sehingga kini ilmu hakikat makrifat itu terkubur dan dikuburkan. Namun setelah saya berusia 40 tahun, saya memperjuangkan ilmu hakikat makrifat. Apa yang saya nak kata di sini, dikarenakan saya orang pertama, orang yang mula-mula, orang yang terawal dalam era ini, dalam zaman ini. Makanya ditentang, dicemuh, dicaci, dikeji dan ditolak oleh kebanyakan masyarakat. Kerana apa? Kerana saya orang pertama, orang yang awal, orang yang mula-mula memperjuangkan kembali ilmu hakikat makrifat. Maka sudah tentu ada kekurangan, sudah tentu ada keciciran, sudah tentu ada kelemahan. Sepatutnya kita mendukung, sepatutnya kita mendekati, sepatutnya kita menghampiri, membantu, menolong, mengkoreksi mana yang tak betul, diperbetulkan. Bukan menolak. Kerana ilmu makrifat ini ada. Ilmu makrifat ini fardu, iaitu ilmu makrifat ini wajib. Syariat, tarikat, hakikat makrifat itu wajib. Kenapa harus ditolak? Sepatutnya kita mendampingi, cuba menghayati, cuba menyokong, cuba memperbaiki, cuba mengubah. Tetapi ternyata saya dicemuh. Tetapi tak mengapalah. Yang keduanya di sini, muslim-muslimat yang dirahmati Allah. Kita nak mencemuh ilmu hakikat makrifat. Sedangkan ilmu fiqh, ilmu syariat sendiri pun tidak karuan, tidak menentu, bersimpang siur. Ilmu syariat pun menjadi perbalahan,
menjadi pertengkaran, perdebatan hari demi hari. Ilmu sendiri pun belum sempurna. Tiba-tiba nak menyalahkan ilmu hakikat makrifat, nak menolak ilmu hakikat makrifat. Ini yang berlaku di tanah, di bumi, di negara kita. Umumnya di Asia, antara Ahli Sunnah wal Jamaah dengan Wahabi pun belum putus-putus sampai kiamat. Sedangkan ilmu Ahli Sunnah wal Jamaah dan Wahabi ini boleh selesai kalau kita mendampingi ilmu hakikat makrifat. Boleh selesai. Tetapi ilmu sendiri tidak boleh diselesaikan, tiba-tiba nak menyalahkan ilmu hakikat makrifat. Hakikat makrifat ini wajib. Hakikat makrifat ini fardu. Sebagaimana fardunya ilmu syariat. Sebagaimana fardunya ilmu fiqh. Kenapa kita tak tolak syariat? Kenapa kita tak tolak fiqh? Tapi rata-rata asal saja makrifat, salah. Asal saja mengenal Allah, tak betul. Habis, ilmu apa yang betul? Kalaupun salah, salah di mana? Mari kita sama-sama koreksi. Mari sama-sama kita perbaiki. Mari kita sama-sama sambung. Bukan menolak. Kalau syariat suruh sembahyang, benar, syariat benar. Tetapi sembahyang dengan mengenal Allah. Mengenal Allah itu makrifat. Apakah mengenal Allah salah? Apakah makrifat itu salah? Syariat menyarankan mendirikan solat. Betul. Apakah apabila hakikat mengatakan dirikan solat itu dengan mengenal Allah? Apakah salah? Apa yang salah? Berkelimah syahadah, hendaklah mengenal Allah. Apakah salah? Menunaikan haji, hendaklah mengenal Allah. Apakah salah? Lalu saya memberi peraturan. Mengenal Allah itu harusnya mengenal diri. Apakah salah kita mengenal diri? Di mana salahnya? Di mana sesatnya? Di mana tak betulnya? Yang salah itu adalah sangkaan salah. Sangka-sangkanya kalian memburuk sangka. Salah sangka. Itu yang salah. Jikalau salah, panggil saya. Panggil mana yang salah. Perbetulkan. Bukan menghukum. Kita sebagai rakyat, sebagai pembesar, hendaklah mendidik, bukan menghukum. Ini tanpa pembelaan hukum salah, sesat. Mana yang salah, mana yang sesat? Buktikan salah tang mana. Kalau salah, perbaiki. Takkan semua salah. Takkan semua betul. Nah, ini masyarakat sekarang. Panggil. Mari kita duduk sama-sama. Mana tang salah? Ternyata saya berceramah. Saya mengutarakan pendapat. Bukan suruh ikut. Saya bagi lontoran pendapat. Memecahkan minda. Cara kaedah ilmu hakikat makrifat orang dulu. Saya memang niat daripada dulu lagi menghantar surat kepada JAKIM, kepada fatwa supaya saya dipanggil. Kita buat satu forum dan saya minta TV3 masa itu datang buat liputan secara terbuka. Kalau salah di mana. Ternyata sampai sekarang tak bagi tahu salah tang mana. Tiba-tiba sesat, tiba-tiba salah. Salahkah ilmu mengenal Allah? Salahkah ilmu makrifat? Makrifatullah itu mengenal Allah. Salahkah? Kalau sembahyang tak mengenal Allah, apa betul?
Dan bagaimana cara mengenal Allah? Mengenal Allah bukan kerana sembahyang. Sembahyang itu kerana mengenal Allah. Ini caranya. Kalau sembahyang tak mengenal Allah, sembah siapa? Jadi terbuku di hati ini nak luah ke mana? Saya luahkan ke Jabatan JAKIM, ke Jabatan Fatwa. 4 tahun surat berturut-turut sampai 13 keping, 13 halaman, 13 muka surat. Minta diperbetulkan. Tunjukkan saya seorang orang yang bermakrifat di Jabatan JAKIM. Saya nak pergi belajar. Nak pergi jadi role model. Nak menuntut dengan beliau supaya saya ceramah tak salah. Panggil orang yang betul-betul makrifat. Ternyata di Mesir belajar fiqh. Di Jordan belajar fiqh. Bawa balik belajar fiqh, belajar syariat. Maka ada hukum syariat. Mahkamah syariat. Undang-undang syariat. Mana ya? Ilmu hakikat. Undang-undang hakikat. Mahkamah hakikat mana? Ilmu hakikat tu mana? Tak payahlah ada hukum hakikat, mahkamah hakikat, tak perlu. Mana ilmu hakikat makrifat mana? Mana? Saban hari kita mendengar orang mengajar bab sembahyang. Memang benar. Cara duduknya, cara takbirnya, cara bacanya. Benar, lurus. Tapi jika tak mengenal Allah, apakah duduknya, bacanya benar? Jika tak mengenal Allah. Tetapi inilah yang ditentang, ditolak orang. Jadi di kesempatan ini saya menyeru, marilah kita, siapa-siapa yang dengar, siapa-siapa yang berkemampuan, siapa-siapa yang berpengaruh, panggil ulama-ulama besar, panggil saya. Panggil kita mencari resolusi, cari penyelesaian, cari pendapat. Bagaimana kaedah mengenal Allah sebetulnya bagaimana? Masing-masing bagi pendapat. Saya bagi pendapat saya. Orang lain bagi pendapat orang lain. Jadi macam mana kaedah yang betul? Yang sempurna. Jadi rakyat boleh nilai. Masyarakat boleh nilai. Bagi pendapat masing-masing. Jangan asyik menyalah. Inilah saya memohon kepada penonton yang kaya, yang ada nama, buat satu program, duduk mesyuarat, bagi pendapat. Jangan nak menyalahkan. Ini forum bagi pendapat, bagi usul, bagi cadangan, bagi kaedah. Di antara pendapat ramai-ramai itu, mana yang baik cara mengenal Allah. Jadi publik, kita umumkan kepada publik supaya publik tahu, oh ini salah, oh ini tak betul, ini kurang, ini nipis, ini cair, ini pekat. Dan di situ biarlah panggil saya, letak nama ilmu sesat. Boleh. Saya seorang je ilmu sesat. Yang lain semua ilmu betul. Mari. Sesat di mana? Kalau barang siapa nak tahu ilmu sesat, mari. Ilmu salah, mari. Letak saya guru ilmu salah. Ilmu tak betul. Ilmu sesat. Ilmu fitnah. Saya seorang. Yang lain semua ulama betul. Mari kita perbincangkan. Jadi sekurang-kurangnya tuan-tuan tahu, oh ini yang dikatakan tak betul. Ini yang dikatakan sesat. Perbandingkan dengan ilmu yang betul. Perbandingkan ilmu yang tak sesat itu. Barulah tahu mana jantan betina. Ya. Di situ baru kita tahu. Masyarakat sekarang tak bodoh. Jadi saya minta kepada pemerintah baik, ya, ulama-ulama besar, mari kita cari kaedah pendidikan. Bukan kaedah hukuman. Sesak, salah, sesak, salah. Memang sesak, salah itu senang. Tapi kaedah untuk mengenal Allah. Solat dengan mengenal Allah.
bersyahadah dengan mengenal Allah. Macam mana cara mengenal Allah. Macam mana cara mengenal diri. Bagaimana cara menyerah diri kepada Allah. Bukan hanya sebutan. Bukan serah tangan, serah kaki kepada Allah. Tak ada penyerahan. Bukan tanda berserah ibadah kepada Allah. Allah dah cukup ilmu dia. Tak payah kita serah-serah. Allah dah kaya dah. Nak serah apa lagi? Allah tak butuh, Allah tak perlu kepada amal ibadah, kepada penyerahan ibadah kita kepada Allah. Dia dah cukup kaya dah. Jadi macam mana kita beribadah? Apa maksud penyerahan? Jadi inilah muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita bukan nak cari salah. Cari persamaan. Mana yang sama kita kutip. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Ambil yang baik sebagai teladan. Yang buruk jadi sempadan. Ini caranya. Ini ilmu sendiri pun melintang pukang bergaduh nak menyalahkan ilmu orang. Ya, kita pamerkan ilmu supaya tidak menyalahkan masing-masing. Kita mencari persamaan. Jadi itulah saja rasa terbuku dah lama. Jadi kita paparkan kepada masyarakat umum. Kita panggil mufti-mufti, kita panggil ulama-ulama besar. Panggillah saya yang jahil ini. Yang buruk, yang salah, yang sesat ini. Panggil. Dan panggil lain-lain ulama sesat semua. Mana sesat, mana yang betul, masyarakat boleh tentukan. Masyarakat boleh pertimbangkan. Mereka juga bukannya bodoh zaman sekarang. Itu sajalah. Terima kasih. Jikalau ada sudi berbuat begitu, alhamdulillah. Saya amat-amat berterima kasih. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.